Mantap kali. Okay. Aku tak seindah lakaran yang kau mahu. Konten kita pada kali ni lah kita nak buat konten. Jadi kita nak buat konten podcast. Okay. Kita ajar dia buat konten podcast. Kata aku siap tandu. Tandu. Tapi konten podcast kita pada kali ni adalah saya terpaksa kena buat sini sebab tak ada orang. Sahaja je sebenarnya saya tak buat. Tadi tak sangka nak buat konten ni sebenarnya tak ada orang. Tak ada orang. Sama surat saya sampai pagi and sampai patal pasal pergi cuti patalnya dan itu asal buat podcast. Okay, podcast kita berkaitan kita buat podcast berkaitan dengan cerita dan pengalaman. Beda. Sebab ada lighting suami tu buat sini lah. Okay, lighting ni gini cerita dia. Okay, and cerita kita ni ada berkaitan dengan memori sedih dengan memori malu. Sebab kita duduk pada kita nak cerita memori kan. Tapi pengalaman Ashraf. Cerita ni berkaitan dengan pengalaman Ashraf. Malu dengan sedih. Asal cerita lah tu sebab tak ada orang. Tapi tahu lah konten ni budaya kita siap. Terpaknya orang mari tak sambung lah konten ni. Okay. Benar kali berita lega anda benar. Okay, asal cerita. Kau nak malu dulu ke sedih dulu lah. Asal cerita sedih dulu. Malu dulu. Okay, malu dulu lah. Benda ni kejadian ni cerita ni benda cerita lama dah. Lama dah cerita ni. Tapi saya tak boleh bagi sebelum tu sebenarnya cerita dah saya tak boleh nak bagi mention nama tu, tak boleh bagi tahu. Okey, lepas tu perkataan dia kata saya tak boleh bagi tahu juga dalam ni sebabnya bahaya ke tidak. Kalau saya tahu tu perkataan dia tu tu terbongkarlah identiti nama tu. Okey. Okey. Podcast dia begini bunyi dia. Malah kalau pening okey. Podcast dia begini. Tiga berapa pada orang. Podcast macam kau nak apa je? Tak ada apa kan? Kaki weh. Kata kaki. Ada ini, kita ini. Kita ini. Ya tak. Okey. Kau tak mestinya boleh dua-dua. Okey. Okey. Nampak sangat. Kita balik podcast kita ni. Jangan podcast tanda sebenarnya tahu nak buat kedai-kedai ni. Okey, podcast dia kita pergi ke cerita yang pertama dulu. Cerita yang berkaitan dengan paling Asya marah adalah, tapi benda ni terjadi lama dah, tapi saya tak boleh bagi mention nama sebenarnya sebab kalau ada titik nama tu terbongkar pengat saya saat ni lah. Okay, cerita ni terjadi lama dah. Ada contoh cerita dia gini, ada contoh dari bukan satu hari, dia macam sehari ni Asya lagi, lepas tu time tu pada dalam okay, cuma hal Isyam biasalah ganggu sikit. Okay, cerita dia ada dari satu hari tu dia macam buat makan gitu majlis. Lepas tu Asya tu tengah tu dia tengah makan tadi tu. Tengah makan tapi adalah yang depan-depan kursi Asya tu, tapi gini dia macam buat makan gitu. Macam makan gitu, buat macam makan lah. Lepas tu Asya pergi lain tu pergi. Lepas tu Asya duduk makan lah. Kita ambil lah makan, kita makan lah atas kursi atas rumah kan. Lepas tu siapa orang tu sambung balik mak Hassan ni. Video cepat tak apa selalu. Okay, termasuk ni kita sambung balik video saya sambung dekat biasalah kita pergi makan rumah orang, kita makan kan. Makan lepas tu Asya pun makan duduk atas kursi. Lepas tu dia pun mari dia pun royak dia gini. Dia nak tengok Asya sebab perkataan tu dia kaya Maya nak tengok orang. Dia terus sensor dekat tu mulut tu. Jadi gitulah. Sudah kita okey. Bukan sekali tu je pada kat Asya makan tu dia kaya dia main nak tengok benda kata sebelah saya berapa tu. Berapa tu dia nak tengok ni makan. Dia sebut perkataan benda tu. Benda tu bagi Asya, bagi dia memang nak gurau. Kalau bagi Asya memang sensitif benda tu. Beda. Kalau kau nak tahu apa sebab Asya tak nak ayat benda tu. Okey. Dia sebut gitu dia nak tengok dia bukan nak tengok dia benda depan dulu, dia benda depan dulu. Dia nak tengok ni makan. Itu tu. Kau tahu dah dia ayat gitu tu dalam dekat ramai-ramai dia apa tu. Dekat ramai dia. Kau tahu dah. Bukan macam tak ada orang macam privacy dan orang hidup. Ada 2-3 orang betul pula time tu pula. Time majlis. Dia pula time majlis. Pada majlis macam majlis makan-makan gitu, betul dia berkata time tu. Dia kata time tu. Gitulah, dia kata time tu kan. Benda yang bagi dia nak gurau tapi bagi Asya tak gurau benda tu. Okey.
sama balik podcast kita sini ya. Sebabnya kita duduk pula dengar. Okay, podcast kita balik terjadi gitulah cerita dia tak ada. Okay. Sebabnya benda tu terjadi lama dah. Cuma saya saja nak cerita balik pada korang. Okay. Benda yang balik asal malu. Tapi memanglah marah. Tapi benda tu dulu lah. Benda terjadi dulu dah. Benda tu kayak asal cerita pada korang tadi tu benda tu terjadi lama dah. Lama benar dah terjadi. Cuba saya cerita balik pada korang. Okay. Benda tu pasal belakang dah. Sebenarnya benda tu bukan sekali je benda tu terjadi. Panggil ada panggil nama perkataan tu. Okey, panggil nama Syah. Panggil benda tu. Saya tak nak bagi sebut benda tu. Sebab kalau saya tu ni, oh ya benda tu identiti tu tahu lalu siapa. Bak tahu lalu siapa. Itulah. Jadi boh. Okay, boh bak tu tahu lah binamu siapa-siapa. Jadi masalah. Okey. Gitulah. Okey. Semuanya. Gitulah cerita dia. Benda tu bukan berlaku sekali. Kedua kali. Ada kita nak suruh Syah ambil air. Kira sebab benda ni nak tolak Syah suruh ambil air. Dia sebenarnya ke dia. Tapi dia gunakan perkataan itu suruh Syah ambil air. Tapi dah benda tu buat kita jadi marah. Bukan marah je macam kita. Kau tahu dia pengen mau je. Kau tu pula kata gitu. Orang pun macam senyum-senyum gitu lah kita. Tapi tak tahu. Maksudnya guru buat Syah ni normal kan sebenarnya. Normal. Okey kan. Semua oleh Allah kan. Tapi dia gunakan perkataan itu Syah tak tahu apa. Okey. Perkataan itu Syah tak nak mention. Syah minta maaf tak nak mention perkataan itu. Okey. Tapi benda tu berlaku lama benar dah. Syah pun maaf dah benda tu. Benda tu berlaku lama benar dah. Syah pun maaf dah. Maaf sekilas. Sekilas. Okay. Seikhlas hati dah benda tu benarnya. Okay. Benda tu berlaku lama dah. Okay. Benda tu tak ada berkaitan dengan Syah. Tak ada kaitan dengan sekeliling. Kau tak ada. Kau tak perlu tahulah siapa dia. Okay. Itulah benda yang paling Syah marah. Tapi bukan marah lah bagi dia nak gurau. Tapi bagi Syah bukan gurau. Okay. Kesimpulannya. Kita kena kesimpulan cerita yang Syah cerita ni. Kita walaupun kita nak catch benda sesuatu ke apa, kita kena jaga hati orang juga. Kita tahu orang itu serah ke hati atau tidak serah. Kesimpulan cerita yang Syah cerita ni sebenarnya. Kita sebelum kita catch apa-apa, kita kena fikir dia serah ke hati yang apa yang kita nak catch ni. Yang kita kata, kita panggil dia gitulah bagi Syah. Okay. Itu adalah cerita pengalaman yang paling Syah marah yang tak akan pernah lupa ke juga dalam benda tu. Okay. Dan kita pergi ke yang kedua. Yang kedua ni pun dah habis dah watak marah saat itu. Cerita yang kedua pula podcast kita kali ni adalah cerita dengan podcast super kan. Kita ke cerita sedih pula. Sedih ni benda ni berlaku sedih ni. Syah dulu Rish yang dulu pegang kucing. Kucing dulu. Kucing Syah dulu warna putih dengan orange. Kucing Syah pegang kucing putih dengan orange. Tapi putih tu memang dia manja comel apa tu. Tapi yang menyedihkan ya kucing tu memang dia kalau kereta lalu ke goreng tu kan. Kucing goreng Syah tu kalau dia nampak dia kereta Syah daripada jauh balik dia tunggal. Tapi yang menyedihkan dua-dua dah tak ada dah. Mati dah. Okay, yang paling menyedihkan lah seekor tu Syah dia suka jilat-jilat rambut Syah ni kalau dia main air. Bukan main air. Baru tengok patah kan main air lah. Macam dia pula rambut Syah ni. Okay, kita sambung balik. Dia tu macam apa tu? Dia dengar tangis sebenarnya. Okay, and dia dua ekor kucing Syah ada ni. Seekor tu dia Syah ada satu hari tu Syah cari dia. Ada sekali yang macam gila yang apa. Yang kata apa dia tak balik. Ada hari-hari tu Syah cari dia tak jumpa. Dia tak balik. 2-3 hari dia tak balik. And lepas tu kalau kucing Syah ni kalau kita kocok makan ni yang derah dalam botol tu kan. Dia akan mari tu dia unggai bunyi kita nak pergi makan dia kan. Tapi ada satu hari tu Syah tu kocok dia tak balik dah sehari. Saya kata Syah cari ramai-ramai Aisyah apalah. Kocok makan ni tu dia tak balik pun. Kocok cari dalam apa tak balik. Tak balik cari rumah belakang rumah. Tapi yang paling menyedihkan cerita kita ni Syah tu jumpa dalam tu loceng kucing saja. Loceng kucing tu loceng teka loceng tu tapi Syah tak ada video tu lagi tu. Syah tak nak buat video dengan kucing Syah tu. Syah buh di tali dekat kucing tu. Sekarang ni Syah kena sambung sikit lagi video. Macam mana hari tu patah itu macam biasa lah. Kalau ada ramai-ramai orang berbual dengan maksud Syah apa. Duk patah jadi tak ingat. Jadi lalu konten. Syah waktu syukur tu lagi tak ingat lah konten podcast ni. Syah sambung sikit lagi konten podcast ni. Dekat sama dengan cerita tu loceng kucing Syah tu dia cabut lagu. Syah suka pakai dulu
Asyik ingat loceng kucing Asyik tu Asyik pakai dia warna biru. Tadi loceng besar juga loceng dia tekuk dia gitu. Lepas tu Asyik pakai lah dia. Tapi kita dia cerita dia tu Asyik cari dalam rok. Jumpa loceng tu di atas rupuk. Yang lepas tu loceng biru tu memang seputih. Asyik cek balik Asyik ambil loceng tu memang betul-betul loceng kucing Asyirah. Tapi yang peliknya mana kucing tu? Apa beda? Asyik tengok bokat tempat loceng tu jatuh tu ada apa kucing. Tapi tak ada pun beda. Tak ada kesedarah ke. Tak ada kucing tu mati ke. Tak ada. Tiba-tiba macam kita pelik. Tiba-tiba loceng je yang tinggal. Mana kucing tu? Macam bagi Asyik macam benda tu sedih jugalah. Walaupun kita duduk hari-hari main dengan dia apa. Dia duduk atas rumah tidur atas kursi ni dulu. Dulu kenang tapi ada masa tak ada YouTube lagi, tak boleh nak buat YouTube kita itu. Tak ada YouTube, tak kerti kita itu. Tapi memang menyedihkan lah. Sebabnya Asyik cara tengok tu kurang darah apa tak ada kucing tu. Cuma kita tengok ada loceng tu saja je. Kita cari lagi lepas kita kejut tengok loceng, kejut dah tengok loceng tu. Tapi kita cari lagi, tak cari. Tak tahulah sesuatu masih kena pakai ular ke. Tak tahulah kena pakai ular ke, pakai beru ke. Tak tahu macam tu. Lepas tu cari lagi Asyik terus cari tak berhenti cari. Kalau dah tahu dah loceng tu situ cari takut cabut loceng ke tak tahulah kita tetap Asyik kau macam cabut loceng ke kan Asyik cari Asyik kau cari lagi benda yang sama cari sampai kau kiri kanan luar rumah cari sapalah memang letih tak tahu cari mana. Susu tu memang cari memang 2-3 hari 4-3 hari kita 2-3 hari kita tak balik juga. Lepas tu kucing Asyik lagi ni pula tu warna putih Asyik saya warna putih tu warna orange ni kucing siang lah. Okay, Asyik saya juga orang Jepang. Orang tu macam putih ni kalau tin dah jatuh putih ni kucing Asyik putih ni tin orang tu jatuh. Tapi orang ni takut sikit. Tin warna putih ni berani sikit. Kucing Asyik tin tu takut sikit. Dia boleh ke dia mati tu cerita dia tak balik rumah. Beda kucing Asyik ni tak balik rumah sebabnya kalau dia balik datang kat sini, dia ada seorang kucing tempat rumah sini, dia backing. Dululah cerita dulu. Ada kucing seorang itu backing, dia balik je rumah sini, dia dikukuh lah, kena go tu lah. Dia kena marah. Dia kena go tu dah kucing asalnya. Dia dah Asyik tak boleh dah lego, dah sangka. Semuanya Asyik tak luar lepas gitu je. Kalau dia balik rumah saya, dia kena kekuh. Kena gekang kucing-kucing lain. Kucing-kucing yang ganah-ganah. Sebab kucing Asyik orang tu, jantan tapi dia kecil lagi kan, dia macam tak berani mana. Itulah lepas tu kucing Asyik lah tak mana-mana. Lepas tu dia memang tak mana-mana. Lepas tu dia pergi duduk orang. Dia pergi duduk orang Asyik terpaksa. Kita panggil kena terpaksa ambil kucing tu ikat tali. Kena ikat dia tekuk dia. Bukan kena ikat banyak. Macamnya kita kena ambil dia Asyik kena kurung dia dulu. Asyik kena terpaksa macam kena ada dia. Bukan dalam got Asyik terpaksa dalam raga dia dulu. Sebab dia nak pergi duduk orang. Sebab dia terlampau takut. Kau cakap telefon. Dia terlalu takut sangat nak balik rumah ni. Lepas tu ada 2-3 hari tu dia pun Asyik boleh dalam raga. Lepas tu dia jadi okey. Lepas tu hidup dalam raga rumah Asyik okey. Lepas tu 2-3 hari gitu Asyik pun lepas dia dia okey lah. Lepas dia lepas tu 2-3 hari gitu Asyik tidur bangun pagi esok okey tu bangun pagi Asyik tengok dah habis dah mata dia. Darah habis dah. Sakit dah. Rupanya malam yang Asyik tidur tu dia kena betul-betul kena cekang. Darah habis dalam muka kucing tu. Kulit dia habis. Saya habis. Gitulah. Lepas tu kucing tu pun pergi duduk atas rak gitu. Lepas tu lepas dia ke darah gitu Asyik tak main dah dekat sebab takut rumah. Lepas tu dia macam hidup atas rak gitu. Macam rak bika gitu. Gitu tapi dia nak cari rumah Asyik tak guna dah. Depan pun tak ada rak gitu. Mungkin rak yang macam ada tiang gitu. Tapi duduk atas tu lah. Asyik tengok 2-3 hari ada lagi dah tak tahu lepas tu. Lama-lama jadi tahu tu gimana hilang. Tahu gimana hilang. Tak tahulah, tak jumpa lah pasal kita cari pun tak jumpa. Gitulah. Okay, and itulah je lah konten kita pada kali ni. Asyik minta maaf kalau podcast yang pertama kali kita buat ni sangat membosankan korang ke. Cuma ni lah pengalaman Asyik lah. Pengalaman sedih dengan marah Asyik lah. Okay, korang dah tahu dah gapa pengalaman sedih, apa pengalaman yang paling marah dalam hidup Asyik lah. Okay, and sampai je lah konten kita pada kali ni. And sebab tu kau jangan lupa untuk button like, share, comment, and subscribe. And kita jumpa di next konten. Saya Nadi Bos. Mantap kali. Bye semua.
tak seindah lakaran yang kau